Okey, kalau anda perkenalkan diri anda dengan 3 cara ni, minta maaf orang memang takkan ingat anda. Pertama adalah dengan perkenalkan diri dengan sebasic-basic. Contoh, hai, nama saya Badrul. Habis kat situ lah. So, apa yang berlaku? Macam kita nak save nombor telefon orang tapi orang tak beritahu nama. Nak save macam mana? Apabila kita tak kaitkan nama kita dengan sesuatu, 30 saat kemudian orang akan lupa nama kita. Yang kedua adalah bila kita introduce over sangat, kita beritahu nama kita, kita beritahu jawapan saya adalah seorang director, inspirator, motivator, dalam masa yang sama founder, panjang berjela. Orang nak tahu nama dan sedikit latar belakang. Orang bukan nak tahu semua tentang biodata kita, pencapaian, nombor suat beranak dan sebagainya. Tak perlu. Yang ketiga adalah kenalkan diri dengan tak yakin. Bila dia kata nama saya Badrul, saya pun tak tahu nama, kenapa nama saya macam ni. Saya apa ni? Kena ingat dari sudut psikologi, jika anda tidak mempamerkan confident anda dalam 7 saat yang pertama, orang akan tidak percaya dengan anda. Orang akan kata kalau dengan nama dia pun dia tak yakin, macam mana kita nak yakin dengan projek kalau nak buat dengan dia nanti? Kan? Jadi nak orang ingat nama anda, perkenalkan diri anda dengan ringkas, dengan jelas dan kaitkan dengan sesuatu yang memudahkan orang untuk mengingat anda. Apa?